Hello guys, selamat datang di channel Koki Depak. Hari ni saya bermain game World Your Soccer. Saya tidak kesorangan. Kita ada comebacknya Ursan. Yo. Hello. Dah lama dia tak ada guys. Akhirnya dia kembali. Tapi ini dia main suka-suka je. Bukan dia ada selamanya. Jadi kita orang bermain World Soccer, kita kena buat ni lah. Ursan dah dapat keeper yang bagus-bagus. Sekarang 2018. Weh. Aku dapat Mbappe lagi. Ada Mbappe 103. Wow, yo. Kita roll. Dia pun 14 saya apa? Ada Muslera je. Brazil 2006. Kakak 90 overall je. 2010 Messi. Hui, Messi 99. Betul-betul dapat Messi. Messi strigo 2018 ada apa? Aduh, Neymar lagi ada. Patutnya minus ni buang. Portugal 2014 apa? Okey, Ghana. Untuk back je lah. Okey, sekarang Dapat Ronaldo. berapa? Game. Okey guys, Messi 2018. Aguero. Itali 2014. Kita restart. Dia tak nak. Kita nak yang pro saja. Alamak. Kita nak yang pro. Ini pun kita rasa kita kena dapat yang 90. Tolonglah. Portugal 2022. Wah, Ronaldo 90. Saya nak yang Portugal zaman dulu. Spain 2018. Tak apa, kita Alah, 2018. Hui, Ronaldo 99. Mesut Ozil. Boleh, Ronaldo. Spain Morocco. 2010. Kita ambil Bono boleh. Xavi. Haaland 96 boleh. Ikutlah kalau Fernandes. Center back lah ambil, tak payah. shop boleh beli apa Shop. Mbappe. Oh, boleh beli. Mbappe right wing 98. Aku ada Ronaldo, Haaland, Mbappe ram. Boleh. Nampaknya kita kali cari center midfield 2010. Brazil 2009. Ada aku dah. Ada 2 rainbow. Aku ada Messi. Aku ada Messi, Haaland, Mbappe, Ronaldo. Dah. Power tu. Tapi Messi main kat center midfield. Okey. Yaya Toure boleh. Kita atas over 95. Dapat. Jesse Lingard. Tolong bagus 2010. Boleh. 18. Okey, agak biasa. Tolonglah center midfield dapat yang bagus-bagus. France 2006. Okey lah, inilah. Jadi overall saya adalah 92. Jadi kita buat lagi. Sampai dapat yang bagus-bagus. Jadi saya ada 13 saja. Modric, tapi kita kena dapat yang lagi bagus lah sebenarnya. Kita nak Mbappe ke. Messi. Neuer 96 boleh. Kalau dapat 19 berapa? 2026. Kalau dapat 19 punya dapat macam mana? Bagus lah. Brazil 2018. Tolong apa bagus. 2006. Norway. Odegaard. Kita nak yang bagus-bagus. Okey.
Okay, 2006. Weh, Zidane 99. Zidane. Woohoo. Dapat Zidane. 18. Sampai dapat bagus. Betul. Ini England dia berdua. boleh Snake. Harry Kane. Korang dah dapat yang 1997 ke? Messi 2010. Siapa? Tevez. Fresh. Tolong lah dapat. Tak nak. Dapat. Tolonglah. 2010. Ampadu. Bale. Ampadu lah. Atas kita nak yang pro. France 2006. Kosha. Aduh, patutnya ambil. Berapa di sana? Ha? Sama tak? 18. Terus lagi tak apa, kita nak yang Aish, Odegaard 10. Tolong ah. 2006? Mai, tak nak. Diogo Forlan Ada tak nak. Kita ni yang negara tu hebat-hebat lah. Portugal. Ulang ah. 2006 Mexico tak bagus. Zaman Majapahit punya. Portugal 2022. Bagus juga. Ni kita cari lagi. Dapat Messi 95. Messi main center midfield lah. Dia berapa 6? Nak Mbappe. Aku dapat Dembele 96. Dapat Dembele. Dembele. Dapat Zidane tu. Zidane. Kalau new game Yaya macam Toure. mana pula? Ha? Kalau new game. New game sama je macam buat nilai saja. Holland. Ya. Lewandowski. Aku dapat 2 Yaya Toure, sama 2. Yaya Toure. Bismillah. Aduh, USA 2014 apa? Bestly boleh. Kita roll lagi supaya dapat lagi hebat ke. Egypt, Muhammad Salah. Kita dapat Salah 95. Salah main striker. Okey lah kot. Okey, sekarang Croatia pula. Okey, 18. Tak apalah, kita restart lah. Saya pun ada 12 lama lagi. Jadi korang jangan tengah betul like dan subscribe dulu. Modric 96. Boleh. Okey je. Okey, sekarang Portugal. Ronaldo 99. Okey. Jadi kalau aku dapat close dengan Lam. Lam ada dulu. Striker ke? Right back tu kita ambil. kan center back sebab center back tak penting. Sampai atas. Aduh, kenapa mesti negara ni? Aduh, merosakkan teammate negara ni. Brazil. Neymar. Rafinha. Edison. Okay, England 2010. Apa terpaksa lah ambil right back sebab kita nak yang hebat-hebat. Semua tu tak bagus. Tak penting sebenarnya. Yang terbaik aku. Boleh. Ni berpunai Mbappe. Tak ada Mbappe lah. Tidur lagi. Portugal 2006. Ronaldo ke? Aduh. 2010. FIFA lah. Tak bagus guys. 2010 Torres, Terpaksa lah. Ramos, Xavi. 2006. Terpaksa. Jadi sekarang kita restart lagi. Kerana kita kita banyak lagi masa. Jadi kita bersama Ursar dah dalam 3 bulan tak jumpa dalam video. Jadi kita roll lagi supaya dapat yang hebat-hebat. 2010. Kita tak nak. Turun lah.
2014. Argentina. Anak. Semut ni. Dah ulang lagi. Jadi kita dapatkan Portugal 2000 zaman duluan. 2014. Tak nak. Tak bagus. Tolong ah. Tadi pasnya dapat 1974. Okay, 2014. Tak bagus. 2010. Suara tak bagus. Tolong dapat bagus. 2014. Pirlo boleh lah. Janji dapat bagus. Atas 90 20 92 boleh. Pirlo lagi. Dapat 2 Pirlo. Besar. Jadi reroll lagi. Baik ada reroll. 2010. Refresh lah. Kita tak nak yang ni. Kita nak yang bagus-bagus. Tolonglah. Makin terukkannya. Yang terbaik lah. Norway 2006. Haaland. Haaland 96. Boleh. Kenapa kau reset Ram? Kenapa kau reset? Tak, tadi dia tak bergerak apa tu. Roll tu tak berhenti. Gian. Godin boleh. 92 ke atas. 18 Messi. Sana. Nak 1970. Sini aja. Malacca, chill. Terpaksa tekan. Brazil 2006. Lamine Yamal lah? 102? Lamine Yamal? Guys, Ursa mendapat Lamine Yamal 102. Saya pun nak juga tapi saya tak ada dapat. Ustaz. Ursa. Sorry kat sana. Asal tertekan. Okey, sekarang kita masih main ni last lah kalau boleh guys. Last lah. Kalau dapat yang bagus, kalau boleh atas 95 overall ke kalau boleh lah. Wallace 52. Restart. Tolonglah dapat 19 zaman An. Costa Rica tak ada. Zaman An lah. Nak 2010. Tak nak. Okay, Fran 2006. Mbappe 97 boleh. Jadi 2006. Buffon. Aku dapat Buffon 95. Okey ke? Okey. Sekarang umur kita 96. Aduh, ini sampah-sampah aja ni. Kita roll lain lah. Di bro, tolong apa bagus? Laporte. Boleh. 26. Bellingham lah. Saka tak nak. Kita nak yang hebat lagi. 2006. Rafinha terpaksa lah. Okay, Mexico. Rak back lah. Semua noob zaman negara-negara ni. Vinicius. 26. Alah, Uruguay dia boleh Bellingham lagi. Okay, biar 18 Suarez 91. Bro, kita tak dapat 90 kat. Ini kita dapat. Okeylah, itulah game soccer. Jadi saya paling tinggi 105 iaitu SB Mbappe. Saya tahu apa tu SB. Dan juga Ursa paling tinggi adalah Lamine Yamal. Siapa yang tak kenal Lamine Yamal? Dan juga ada Mamat Void ni dapat Messi center midfield 104. Jadi saya Mbappe 105 tinggi. Jadi ada lagi sampai 110 lebih lagi. Jadi jangan lupa tekan button like dan subscribe. Kita menuju video akan datang. Bye.